Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ashikin Ibrahim. Fokus minggu ini, 3 minit bersama Japan. Prasarana awam dan infrastruktur jalan di bawah program Kampung Angkat Madani KAM yang baru siap di Kampung Sembulan, Kota Kinabalu menjadikan suasana penempatan di kampung tersebut kelihatan lebih kondusif dan selamat. 4 projek fizikal KAM yang melibatkan kos keseluruhan lebih RM600,000 itu berjaya disiapkan pada 2 November 2025 sebelum diserahkan kepada penduduk setempat menerusi pihak Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, program KAM memainkan peranan penting sebagai salah satu usaha kerajaan memastikan tiada masyarakat tertinggal daripada menikmati kemudahan prasarana asas yang lengkap. Kampung Angkat Madani sebenarnya adalah merupakan satu inisiatif yang diilhamkan oleh Yang Amat Perdana Menteri dan kalau kita lihat program ini sangat baik kerana ia memberi banyak manfaat kepada penduduk di sesebuah kampung yang terpilih dan kita menaik taraf banyak infrastruktur yang diperlukan oleh penduduk kampung seperti jalan, lampu jalan dan juga dewan-dewan. Dengan adanya program yang seumpama ini, tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal untuk menikmati kemudahan-kemudahan sebagaimana kampung-kampung yang telah ada kemudahan asas seperti ini. Dan Alhamdulillah, Kampung Sembulan antara yang terpilih di dalam program ini dan dengan bantuan daripada pihak Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, daripada unit penyelesaian pelaksanaan Sabah, perkara ini dapat kita realisasikan. Dalam pada itu, Wan Ahmad Dahlan turut menggesa penduduk setempat agar bertanggungjawab bagi memelihara kemudahan yang telah disediakan dari sebarang perbuatan vandalisme. Saya amat mengharapkan supaya satuan penduduk dan juga penduduk di Kampung Sembulan ini mengambil cakna kepada kemudahan yang telah kita berikan dengan memastikan ianya sentiasa berada dalam keadaan baik dan tidak dirosakkan oleh unsur-unsur yang tidak bertanggungjawab. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Semarak Madani KAM di Kampung Sembulan, Kota Kinabalu pada Ahad. Untuk maklumat, 4 projek yang dibangunkan di bawah program KAM melibatkan pemasangan lampu jalan dan solar di Kampung Sembulan, baik pulih serta menurap jalan dan pembinaan bonggol di Kampung Sembulan Baru. Antara projek lain melibatkan baik pulih gelanggang futsal dan menaik taraf Dewan Serbaguna masing-masing di Kampung Sembulan Tengah. Untuk rekod, Kampung Sembulan dipilih sebagai antara 34 program KAM di seluruh negara dengan RM1 juta disalurkan oleh Kementerian Kewangan kepada Intan Kampus Sabah bagi melaksanakan projek fizikal dan bukan fizikal di kampung tersebut. Sekian 3 minit bersama Japan. Dapatkan info semasa dan perkembangan terkini Kerajaan Persekutuan dan Negeri hanya di Japan Sabah.